Kenapa manusia mustahil jadi Tuhan? Sepanjang sejarah peradaban manusia, ramai orang yang mengaku menjadi Tuhan. Raja Naram-Sin, Ramses II, Tuhan Harun, Ayah Pin. Ada juga yang beriman dengan Tuhan yang mempunyai rupa manusia seperti kepercayaan Yunani kuno. Persoalan yang mungkin terngiang-ngiang dalam hati kecil kita, mengapa manusia mustahil jadi Tuhan? Manusia adalah satu entiti yang terdiri daripada beberapa bahagian. Kita ada tangan, jari, muka, mata, betis dan lain-lain. Anggota-anggota kita ini tersusun dalam susunan yang tertentu. Mata kita ada pada muka, jari ada pada tangan. Betis kita pula berada di bawah. Sedangkan boleh sahaja tangan kita terletak di bawah, hidung kita terletak pada badan kita, betis kita terletak di sebelah atas. Kenapa anggota kita disusun dalam bentuk tertentu, bukan manusia sahaja? Lembu, gajah, pokok dan segala hidupan lain pun tersusun dalam bentuk-bentuk tertentu. Dalam banyak-banyak kemungkinan susunan yang tak berkesudahan ini, siapa yang memilih satu untuk manusia, satu untuk lembu, satu untuk pokok, satu untuk gajah? Kalau anda tonton video sebelum ini, anda tentu akan faham konsep ini dengan lebih mudah. Manusia terdiri daripada anggota yang tersusun. Sesuatu yang tersusun menunjukkan ada yang memilih susunan tersebut. Ada yang memilih susunan tersebut menunjukkan kewujudannya bergantung kepada satu entiti lain. Sesuatu yang bergantung kepada yang lain untuk wujud mustahil menjadi Tuhan. Oleh itu, manusia mustahil menjadi Tuhan. Jika anda berminat dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk tekan butang like. Nantikan perbahasan baru dalam video yang akan datang.